Assalamualaikum tuan-tuan, selamat pagi, selamat bekerja tuan-tuan. Hari ni dah hari Isnin tuan-tuan. So Monday blues tuan-tuan, okey? Saya ada 3 buah Honda sedan tuan-tuan. Satu ni agak sporty, dua lagi menang pakai tuan-tuan. Tiga-tiga ni rendah maintenance, jimat minyak tuan-tuan. Nak bagi siapa-siapa pakai pun sesuai tuan-tuan. Laki ke, perempuan ke, student ke, orang berumur ke, siapa-siapa boleh pakai tuan-tuan, okey? Yang pertama tuan-tuan, saya ada Honda Civic FB. Yang ini 1.8 S-Spec tahun 2012 tuan-tuan. Body paint dia datang dengan warna pearl white tuan-tuan. Okey, yang ni model pre-facelift tuan-tuan. 2012. Tayar tuan-tuan boleh tengok bunga ada lagi 60% tuan-tuan. Okey, condition cat pula saya boleh bagi 8/10 tuan-tuan. Condition dalaman pula masih lagi kemas, cantik. Interior datang dengan warna grey tuan-tuan. Mileage pula kereta ni baru 180,000 sahaja tuan-tuan. Okey, specialnya Civic FB ni dia ada 2 meter lah tuan-tuan. Dekat atas tu ada meter RPM, dekat bawah tu ada meter yang lain tuan-tuan. Okey. Bentuk Civic FB ni memang sangat-sangat agresif punya sport lah tuan-tuan. Nampak sangat-sangat sporty tuan-tuan. Okey. Seat dekat bahagian belakang pun tak ada kotoran ataupun terkoyak lah cushion dia tuan-tuan. Semua masih lagi kemas. Door trim dia pun kemas lagi tuan-tuan. Tak ada yang terkoyak. Tak ada yang pecah-pecah tuan-tuan. Rim pun dah datang dengan rim 14 spoke tuan-tuan. Nombor plate pula WXD 8301 tuan-tuan. Bagi dekat saya yang ni hanya 26,800 saja harga siap tukar nama dan juga push pakom tuan-tuan. Okey, kita pergi yang kedua pula tuan-tuan. Saya ada Honda City yang ni 1.5 E-Spec tahun 2012. Yang ni facelift punya unit tuan-tuan. Bila facelift dia dah siap datang dengan fog lamp tuan-tuan. Muka depan dia pun dah lain. Yang ni rim pun dah pakai 14 spoke punya rim tuan-tuan. Tayar pula dah pakai Michelin tuan-tuan. Bunga ada lagi 70% tuan-tuan. Tak perlu risau tuan-tuan. Kereta dalam keadaan yang baik. Running condition, engine dan gearbox dah diselenggara tuan-tuan. Kita dah check. Engine, aircon semua memang tip-top. Yang ini mileage 180,000 sahaja. Dah siap datang dengan Android player dan juga reverse camera tuan-tuan. And then yang ini E-Spec dia dah siap datang dengan pedal shift sekali tuan-tuan. Nak main shifting gear pun boleh tuan-tuan. Walaupun cc kecil tapi ada pedal shift. So kira beruntung jugalah tuan-tuan. Siapa-siapa yang beli kereta ni, alright. Seat bahagian belakang pun kemas tuan-tuan. Tak ada terkoyak ataupun kulat yang naik lagi tuan-tuan. Bunga tayar belakang pun sama. Masih lagi elok dan tebal tuan-tuan. Cat pun tak ada cacat-cacat tuan-tuan. Semua masih lagi cantik condition dia tuan-tuan. Nombor plate pun WXG 3772. Jalan sekali tuan-tuan. Kereta ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 21,800 sahaja tuan-tuan. Harga dah siap tukar nama dan juga push pakom. Okey, tuan-tuan tak nak yang E-Spec, saya ada yang standard punya spec tuan-tuan. Yang ni pre-facelift Honda City 1.5. Yang ni tahun 2010 tuan-tuan. Okey, kekurangan dekat kereta ni hanya satu saja dekat bahagian tayar. Bunga dia dah kurang sikit tuan-tuan. Saya cakap terus terang saja dekat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli tinggal tukar tayar saja, yang lain tak ada masalah tuan-tuan. Okey, engine, suspension, lower arm semua okey tuan-tuan. Tayar sahaja sedikit botak, okey. Yang ini dalaman dia pun sama, masih lagi kemas. Seat pun tak ada yang terkoyak. Mileage pula baru 190,000 sahaja tuan-tuan. Okey, kereta well maintain tuan-tuan. Boleh berjalan, tak ada masalah. Gearbox pun tak ada sentak-sentak tuan-tuan. Semuanya smooth lagi tuan-tuan, okey. Yang ni seat bahagian belakang. Saya buka pintu pun dah rasa tuan-tuan. Dia punya sejuknya aircon tu tuan-tuan. Okey. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya hanya 18,800 sahaja tuan-tuan. Okey. Kepada tuan-tuan yang sedang mencari kereta kecil. Okey, nak bagi dekat anak ke, isteri ke, boleh consider untuk ambil model antara 3 model ni tuan-tuan. Okey. Saya jual 3-3 ni dengan harga tunai dan cash sahaja. Tiada loan, tiada pinjaman, tiada hengki-pengki tuan-tuan. Harga yang disebut semua harga memang stick tuan-tuan. Boleh nego tak ada masalah tuan-tuan. Ini bukan tipu tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan berminat datang buat checking, test drive dan sebagainya. Puas hati. Boleh terus buat payment dan tampin di showroom saya. Saya Rashdan. Assalamualaikum.